Selamat pagi, Cik Ros. Selamat pagi. Hari ni kamu ada kelas Zapin ke? Oh, minggu ni tak ada, Cik. Sebab kami hari ni cuti. Oh, ya ke? Cik Ros tak perasan. Hah? Siapa tu? Mana si Julia? Aku rasa Julia dah terlambat rasanya. Mungkin dia lambat masuk sebab ayah dia hantar lambat. Tak mungkin bapak dia hantar lambat, Luna. Aku rasa dia ni ponten sekolah. Asal kau lari-lari duduk dekat atas meja, Julia? Kau lambat masuk ke? Tak adalah. Aku cuma ngantuk sikit. Kau okey ke, Julia? Aku nampak kau macam sedih je. Aku okey je, tapi aku terfikir pasal mak ayah aku. Tak ada apa-apa. Mak ayah kau masih overseas ke? Oh, mak ayah aku dah habis overseas, tapi sekarang dia orang dah bekerja dekat Singapura. Kau okey? Aku sedih sebab ayah aku tak dapat jumpa dengan imak aku. Kau tak perlu sedih, Julia. Engkau kan sepupu aku. Aku pun sepupu engkau. Lagipun, kita sebagai anak, kita mesti lebih baik kepada ibu bapa. Julia nampak sedih hari ni. Ya, lagipun Julia sedih sebab mak ayah dia tak dapat jumpa. Sakit telinga aku nak dengar apa kau cakap, Hana. Aku dah geli dah. Yish. Wah, cantiklah semua pokok-pokok ni, Mama. Tapi Julia tak pandai nak tanam pokok. Boleh tak Mama ajar? Kalau kamu nak belajar tanam pokok, nanti Mama akan ajar. Supaya kamu boleh jadi penanam yang baik. Okey, Mama? Bestnya mandi sungai ni. Ya, lagi pun best lah dapat bercuti dengan korang. Aku nak betulkan tikar untuk kita makan nanti. Okey, hati-hati. Aira! Apa ni, Amir? Kenapa awak terkejutkan saya? Saya tadi berjalan-jalan, awak tangkap saya. Kenapa awak gelakkan saya? Saya ada buat apa-apa ke kat awak? Tak adalah. Saya tengok awak marah-marah je kat saya. Awak marah ni comel lah. Aira, awak okey? Saya malulah. Awak cakap saya ni marah-marah comel kan? Tak ku lupa peristiwa bintang malam bercahaya. Kau Pegang tangan saya. Okey. Bertukaran kata cinta, berbicara perasaan. Oh, sweetnya. Dekapanku. Jijiknya. Hatiku rasa semuanya benar. Awak rasa nanti dah habis sekolah kita nak kahwin tak? Siapa ni? Hariku, bagiku kau yang paling sempurna. Jijiknya aku nak lari dulu. Sakit mata aku.
Tersingkap segalanya, terang dan bersuluh. Balikan kepuraan, bicara yang palsu, memusnahkan perasaan ini terhadapmu. Oh, Aira, kau buat apa kat sini? Saya nak bawa awak pergi ke pantai. Nak ikut sekali? Jom. Oh, okey. Dekat sini ke? Ya. So, aku kena buat apa sebenarnya? So, dekat sini, awak perlu tenangkan mood dulu dan awak kena lari dulu dan menjerit sambil menenangkan diri. Okey, aku cuba. Teruskan, Julia. Awak boleh. Yeay! Aku dah berjaya! Mood aku rasanya dah tenang hari ini. Terima kasih Aira kerana tolong aku. Sama-sama. Alhamdulillah. Bagus juga sekolah ni. Awak okey, Julia? Aku okey. Julia? Hah? Ku lupa peristiwa, bintang malam bercahaya, kau dan aku beromansa, bertukaran kata cinta, berbicara perasaan, kau di dalam dekapanku. Mengapa sekarang kau menyesal? Hatiku rasa semuanya benar. Genggam tanganku, ucapkan sayang. Bidadariku, bagiku kau yang paling sempurna, bagai Piramli dengan Saluma. Salahkah jika kita mencoba?